Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So, hari ni kami berdua nak makan menu sarapan pagi, iaitu nasi goreng cili padi. Lepas tu Najah ada tambahkan udang. Ni udang. Lepas tu di sini kita ada salmon bakar juga. Biasa orang makan salmon mentah-mentah kan, tapi Najah tak pandai makan mentah-mentah tu. So Najah makan yang bakar punya lah, biar ada selera sikit nak makan. Dan Najah ada salad dan tembikai. Sebab nasi goreng ni kan pedas, nasi goreng cili padi, takutnya pedas sangat. So Najah standby lah tembikai supaya hilangkan pedas, macam tu lah. So kepada yang baru menonton video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melanggar masa. Jumlah kita mula. Bismillah. Amin. So Najah tak sabar sangat nak rasa yang ni. Kita tepikan dulu sebab bau dia sangat sedap je korang. Panas-panas lagi tau, baru buat ni, baru siap buat. Banyak telur. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap korang. Sedikit pula. Sedap gila salmon ni. Oh, dah rasa? Dia punya kulit tu sedap gila. Macam belum rasa. Nanti nak rasa. Ni dia tak pernah makan salmon tau. So ni first time dia makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya ikan ni lembut tau korang. Sedap lah. Banyak sangat cili, tapi dia rasa dia tak pedas sangat lah. Ni ada keropok juga. Najah beli sekali tadi. Susah nasi goreng makanan keropok ni. Sedap. Nasi goreng kan pedas, lepas tu dia rasa masin, manis, apa semua kan. Yang ni dia rasa manis. So memang ngam lah makanan keropok. Sekarang ni Najah buat pukul 9 pagi tau.
So pagi-pagi sarapan macam ni memang sedap gila korang. Bagi-bagi makan nasi goreng yang lepas tu ada pula salmon pe. Memang mantap. Lembut korang. Dia suka gila makan dengan keropok. Salmon ni kan, Najwa rasa tak habis lah korang. Nantilah Najwa sambung makan lepas video Najwa simpan. So Najwa nak makan tembikai untuk pencuci mulut. Ni dah hilang ni kat atas sebab adik Najwa gigit tadi yang baby tu. Manisnya, segar gila. Rasa macam minum air bila makan tu. Mantap. Alhamdulillah guys, Najwa rasa macam dah kenyang kan lama. Memang kenyang gila. Rasa macam tak habis dia punya salmon je lah. Nanti Najwa makan lepas video. Sekarang ni tengah kenyang sebab nasi kan banyak tadi. Pun memang mantap gila lah. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita berjumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarang heo.